Jangan scroll semata. Ini bukan sekadar video. Ini adalah ujian yang paling berat yang mungkin kita tak mampu nak tanggung. Tapi seorang ayah ni Allah telah berikan kepadanya ujian dan Allah tahu dia mampu untuk melalui ujian ini. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok diri seorang ayah ni nak repuh tak boleh nak awak kapur dah. Anak lelaki dia umur 4 tahun hangus getung dalam lori tu. Allahu Akbar. Dia nak pergi selamatkan anak dia tapi tak mampu dah. Tak mampu dah. Bayangkanlah kalau kita duduk tempat dia. Anak kita duk dukung sama. Anak kita duk cium sama. Anak kita duk peluk sama. Anak kita duk kita jaga sungguh-sungguh. Tiba-tiba bakal getung di hadapan kita sendiri. Allahu Akbar. Beratnya ujian ni. Dan ujian ni Allah akan berikan kepada orang yang mampu dan hatinya sangat kuat. Takziah. Dan juga Ustaz nak ucapkan semoga Allah berikan syurga firdaus kepada ayah ini. Kerana asbab dia bersabar dalam ujian yang Allah berikan kepadanya. Dalam keadaan kita tengok video ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak peringatkan kita. Yang anak ni adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hak kita. Dia nak beri ke kita. Dia nak ambil mula daripada kita. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya sekarang, kalau Allah jemput kita sekarang ni, kita dalam keadaan ingat Allah kau kan dalam keadaan halal. Dan juga anak-anak kita. Adakah anak-anak kita berikan bimbingan yang terbaik? Yang kita semua ni sama-sama masuk dalam syurga firdaus bersama dengan keluarga anak-anak kita, pasangan kita, anak keturunan kita sehingga hari kiamat. Semoga Allah kuatkan hati ayah tadi dan kurniakan syurga firdaus tanpa hisab. Dan kita semua Allah berikan bimbingan supaya kita ni dapat menuju kepada syurga firdaus tanpa hisab, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga doa ni sampai kepada ayah ini. Dan Ustaz nak minta semua komen Al-Fatihah dan komen kata-kata semangat kepada ayah dan mak dia dan keluarganya. Kita berikan kata-kata semangat supaya dia ni kuat untuk menjalani kehidupan dan Allah berikan syurga firdaus tanpa hisab kepadanya, insya-Allah. Sama-sama berayak juga. Allah Maha Baik. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.